Banyak santai kawan, pakai TWS ni sambil main game, sambil dengar lagu, nak buat jogging pun boleh. Mana taknya nampak tak TWS ni unik kan? Memperkenalkan iaitu Blast Buddha HM11, iaitu sebuah wireless earbud berstylkan open ear. Nanti kita tunjuk masa aku pakai nanti. Seperti korang tengok, aku tunjuk ni semua dia punya spek dia lah. Tapi kalau korang nak aku highlight kan, dia punya battery boleh tahan up to 6 jam, dan kalau korang letak dalam charging case boleh lebih daripada 32 jam. And then dia punya Bluetooth menggunakan Bluetooth 5.4 dan juga warranty ada selama 1 tahun, which memang sangat nice lah. Dan seperti korang nampak, ni adalah user manual dia. Aku recommend sangat untuk korang baca kalau korang dah beli earbud ni. And dekat dalam ni standard jugalah, iaitu USB Type-C ke USB Type-A untuk kita charge, dan juga ada user manual detail dia ajar cara nak guna dan cara nak pair. Yang menarik juga, earbud ni juga ada support gaming mode. Nanti aku tunjuk cara nak activate dia. And seperti korang tengok, ni adalah charging case dia. And dekat belakang ni ada port USB Type-C untuk kita charging lah. And seperti korang pasti, charging case ni juga menggunakan glossy design, which is quite nice guys. So dekat dalam ni, ni adalah dia punya earbud ataupun kita panggil OWS, bukan TWS, iaitu Open Wireless Stereo, iaitu OWS lah. And seperti korang tengok, aku connect lah dekat phone yang support Bluetooth. Yang ni device yang support Bluetooth boleh lah guna. And design dia seperti korang tengok, dia punya shape bentuk dia menarik kan. Dia adalah open ear yang macam kita letak macam kat cuping telinga, tak macam standard typical TWS lain yang selalunya kita letak dekat dalam lubang telinga kan, which is selesa ke tidak bang? So far selesa lah. Aku rasa earbud ni memang sangat sesuai lah bagi siapa yang mencari alternatif selain daripada TWS ataupun tak nak suka design yang OWS macam ear hook tu. Maka yang ni memang aku sangat recommend lah guys. Jadi korang tengok, aku tap dekat earbud tu. Maksud dia apa tu? Maksudnya ada support touch control. So kita boleh lah play pause lagu ataupun nak turn on game mode guys. And dari segi audio quality dia padu ke tidak? Tengok tangan tu macam padu. Tapi sebenarnya okey lah, just nice lah. Cumanya kau kena naikkan volume tinggi sikit kalau kau nak tulis experience dia punya earbud punya audio fully potential lah. Mungkin sebab driver dia tak kuat ke, tapi standard lah. Sebab earbud ni kita letak dekat luar kan, no wonder lah tak kuat sangat. So kena kuatkan volume lah. Yang aku beritahu tadi, ada fungsi game mode. Senang je nak turn on, just tekan je tab 4 kali, nanti dia akan prompt lah bunyi game mode tu. And then korang boleh lah main game tanpa rasa bunyi audio delay ataupun sebagainya lah, sebab low latency mode guys. So kalau korang benar nak beli earbud ni, link in description, pergi beli guys.